Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng yang belum jemput-jemput lah. Baik, pada video kali ini menarik untuk dikongsikan perkongsian pemahaman kita semua dan pengawasan kita semua tentang pemprosesan STR fasa 1 tahun 2026 yang kelihatannya dipercepatkan. Jom kita mulakan. Amin nak bercakap. Baik, untuk pembayaran STR fasa 1 tahun 2026 nanti okey, jelas ada bayangan-bayangan ianya akan dibayar agak awal juga. Okey, memandangkan boleh kita lihat tarikh tutup untuk permohonan baru kemas kini untuk pembayaran fasa 1 ni ditutup pada 28 November. Ia dibuka terlalu awal dan ia tutup pun terlalu awal. Apakah tandanya? Itulah tandanya pembayaran fasa 1 nanti akan jadi awal. Diyakini ada satu tarikh nanti yang akan jelaskan tarikh pembayaran tersebut. Okey. Tapi itulah kita kena tunggulah satu info yang sahih dulu. Tapi memang jelas ianya diawalkan bersebab. Bersebab. Antara lain sebabnya untuk mengawalkan pembayaran fasa 1 tu. Kerana pada tahun hadapan jelas ada perayaan besar yang dekat-dekat. Yang dekat-dekat. Jadi itulah sebabnya. Okey. Sementara kita bercakap tentang pemprosesan ni, Amin nak maklumkan sekali lagi Amin nak maklumkan, memandangkan masih lagi ada yang bertanya, mungkin kurang jelas, Amin nak jelaskan sekali lagi. Bagi penerima sedia ada, maksudnya tahun ni dapatlah 2025 ni dapat STR, anda tak perlu buat permohonan baru. Tak perlu buat pun. Memang tak boleh pun apabila anda masukkan maklumat terus auto ada dah. Okey. Jadi faham dekat situ Penerima sedia ada tak perlu buat apa pun orang cakap permohonan baru. Sebab anda dah memang penerima. Okey. Tetapi sebagai penerima sedia ada, anda sekiranya ada perubahan maklumat, anda kena buat kemaskini. Pengemaskinian maklumat. Okey. Terutama status perkahwinan, perubahan gaji dan pertambahan anak. Jadi perkara itu perlu dikemaskinikan. Begitu juga yang ditanya seperti nombor telefon. Nombor telefon tergolong dalam maklumat asas. Anda boleh buat kemaskini juga kalau nak buat nombor telefon. Jadi lakukan segera kemaskini ni. Okey, berbalik kepada permohonan baru. Permohonan baru hanya untuk orang yang tak pernah terima pun. Tak pernah terima pun. Atau kita panggil pemohon baru. Maksudnya tak pernah terima pun STR tahun sebelum ni, maka anda perlulah buat permohonan. Sekiranya anda layak, anda sendiri yang tahu kelayakan anda ke tidak. Layak ataupun tidak anda ni untuk STR. Kalau layak, lakukan permohonan baru. Baik, berbalik kepada perkara yang dinamakan pemprosesan ni, Amin nak jelaskan sekali lagi Bagi penerima sedia ada, apa yang Amin dapati, info yang keluar yang Amin dapat penerima sedia ada, memang anda akan dibuat semakan juga. Tapi semakan anda tidak terlalu mendalam kerana anda dah sememangnya lulus. Okey? Cuma orang cakap kita tak boleh nak bersembunyi lah sekiranya kita ada memiliki kenderaan mewah baru sebagai contoh, kereta import, maka semak silang tu ada dengan JPJ sekali. Maka pihak JPJ pun akan memberilah maklumat kenderaan baru yang berdaftar atas nama anda. Okey, jadi semakannya tidak terlalu menyeluruh, tetapi tetap akan disemak juga. Cuma bagi pemohon baru ni memang akan menyeluruh, disemak. Sebab anda ni belum pernah disemak, maka anda akan disemak sehabis-habisnya untuk memastikan anda layak ke tidak untuk STR tahun hadapan. Okey, semoga jelas dengan apa yang saya sampaikan. Dan sekiranya ada pertanyaan tentang perkara ni, dropkan komen anda di ruangan komen. Okey, pastikanlah komen tu yang berkaitan dengan video ni, jangan tak berkaitan pula. Dan semoga jelas dengan apa yang disampaikan. Dan Amin nak ulang sekali lagi, pemprosesan segera STR fasa 1 tahun 2026 memang akan berlaku dan jelas berdasarkan tarikh tutup itu pun dah tahu dah. Memang ia akan segera diproses untuk diawalkan pembayaran pada tahun hadapan. Baik, kita jumpa pada yang akan datang. See you guys in the next video. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat semua. Bye-bye.